salam sejahtera, salam Penang 2030, salam Malaysia Madani. Hari ini sidang media permohonan penyewaan gerai di Pasar Kompleks Tapak Penjajah secara temuduga terbuka NDPP bilangan ketiga tahun ini. So bersama saya ahli-ahli majlis, Jawatan Kuasa Kesihatan Awam tetap dan juga wakil daripada Pejabat Pelaksanaan dan juga Perhubungan Awam. So selamat datang semua. So sesi temuduga pada bilangan ketiga ni akan diadakan pada 18 September. So interview is on 18 September. Dan permohonan ini akan dibuka dan dibuat melalui ulesen.mppp.gov.my mulai 20 bulan Ogos sehingga 14 bulan September. So mulai besok besok sampai 14 September dan interview terbuka ni pada 18 September. Untuk pemohon yang mempunyai masalah untuk berdaftar secara atas talian, pemohon boleh walk-in atau menghubungi Jabatan Pelaksanaan dan Jabatan Pelaksanaan lokasi di Lebuh Union. Kalau pemohon yang tidak berdaftar dalam tempoh permohonan yang dibuka yang tadi saya sebut adalah tidak layak bagi sesi temuduga. Dan pemohon diminta untuk pastikan perkara-perkara berikut seperti biasa, iaitu talian internet selalu dalam keadaan yang baik, elakkan gangguan ketika temuduga berlangsung dan pastikan lokasi di tempat yang tenang dan jauh daripada gangguan. Dilarang memandu semasa temuduga. Kalau panel penuga didapati tahu sesiapa yang masa temuduga adalah memandu kenderaan, kita ada hak untuk stop interview tersebut. Dan etika pakaian secara kemas Dan last adalah minta sabar dan tunggu awal sehingga tiba giliran. So kebanyakan pemohon mereka tidak bersabar untuk tunggu. So mereka keluar daripada Zoom. So mohon pemohon untuk sabar. Bagi sesi kali ini, bilangan lokasi yang dibuka adalah 40 lokasi dengan jumlah kekosongan 208 gerai. So untuk temuduga bilangan kedua yang lalu pada bulan 6, kita pun telah buka lebih kurang sama gerai dan kita terima 341 pemohon. Hanya 52 berjaya diperuntuk gerai MBPP sahaja. Walau bagaimanapun, majlis juga sedang fokus akan penempatan semula penjajah sedia ada di tepi jalan ke dalam gerai-gerai majlis. Ini adalah usaha yang berterusan dan sedang digiatkan. Oleh itu, penjajah sedia ada adalah dipelawa untuk membuat permohonan. Dan juga tambahan, baru-baru ini kita pun telah berjaya buat penempatan di jalan sekeliling Sungai Tiram. Sebanyak 32 gerai yang bertagging ataupun lama telah berjaya dilesenkan dan ditawar tapak di tempat yang disediakan oleh siapa cikgu? Oleh MRT Corp kerana tanah MBPP dan kerana projek LRT, so mereka diminta roboh dan pindah. Dan baru-baru ini kita pun telah buat temuduga tertutup. Kita pun telah tawarkan mereka ke tapak yang lebih selamat dan bersih. Walaupun kita masa temuduga tertutup bersama dengan ahli majlis kawasan Cikgu Chan, mereka ada bagi tahu sewaan yang tinggi, mereka tidak mampu. So perkara ini kita ahli-ahli majlis akan bawa ke dalam
mesyuarat untuk perbincangan kekurangan sewaan. Setakat ini mereka ditawar sebanyak 300 sebulan. So kita pun dengar suara rakyat, kita akan bincang semula sewaan. Untuk perkara ini penempatan, pihak majlis pun telah atur satu sesi untuk semua pelasan bakal ni dapat suntikan anti typhoid. So untuk memastikan mereka mematuhi peraturan dan juga boleh sedia makanan dengan bersih dan selamat lah kepada publik lah, pelanggan. Ini adalah salah satu kes yang berjaya lagi lah kepada dari pihak MBPP.